Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan Bang Kolai. Sebelum kalian menonton video ini, Bang Kolai minta bantu dong untuk like, komen, share, dan subscribe-nya. Oh iya, bisa dong untuk video ini 2000 like-nya Bang Kolai. Tunggu ya. Oke, selamat menonton teman-teman. Terima kasih. Angsa-angsa tu tak nak bagi kita lalu. Jahatnya. Cuba kita lari kat diorang laju-laju. Betul. Mungkin diorang akan takut dengan kita. Tak jadilah. Mari kita bagi tahu waktu. Jom kita buat atuk cemburu dengan hasil tangkapan kita. Macam mana? Ada angsa-angsa halang jalan. Angsa? Tak lama lagi dia orang akan terbang pergi. Korang kena pergi cari pepatah ungu di tempat lain. Opa perlukan bantuan kat kebun lagi? Tengok TV. Jom. Masa untuk bawa keluar serangga terhebat. Jangan mengalah, Ipin. Tunggu masa yang sesuai. Kalau kita sabar, mesti akan bawa hasil. Kalau kita sabar, mesti akan bawa hasil. Jangan mengalah, Ipin. Tunggu masa yang sesuai. Ikan-ikan tu tengah tunggu kita. Aku akan bawa balik ikan ni juga. Marilah sini ikan. Mari sini. Pegang kuat-kuat. Ikan tu nak terlepas. Jom
kita beratuk cemburu dengan hasil tangkapan kita? Sekaranglah masa nyiping. Marilah sini ikan. Mari sini. Sekaranglah masa nyiping. Ikan Ipin. Sekaranglah masa nyiping. Jom kita beratuk cemburu dengan hasil tangkapan kita. Mana ikan aku? Dah sampai sungai. Ikan-ikan tu tengah tunggu kita. Ikan-ikan tu tengah tunggu kita. Kau bau tu? Kau rasa lapar tak, Ipin? Dah dapat. Ikan ni pun sedap kalau dibakar. Ikan kala gegasi tu melawan. Dahsyat. Tapi kau orang menang kan? Dah, kita mula membakar. Boleh tolong carikan kayu api? Tak ada masalah. Rasanya ada nampak di sekitar kampung. Jom, mula cari.